I need pad. Mula tu tak faham. Sebab ini bodoh sebenarnya. Sangat bodoh. Kita orang macam kat dalam sel tu macam tak boleh brain ke pun ni bodohnya. Kenapa? Sebab kita tak boleh brain sebab dia orang cakap dekat dunia we have like the best education in paling the world. Intelligent lah. Tapi ABC pun dia orang tak ada nak baca tu yang jadi Nova Zanawi lah, jadi Nova Shong lah, apa benda macam tu. Nama betul kan? Bila Farah minta period pad tu, cakap menstrual pad, tak faham. You know, bleed, women bleed, blood, cakap macam tu. Cakap, oh I don't have. Dia cakap, okay, you don't have, can you find it? Cakap, no. Cakap, okay, so I request to have it. I don't know. Dia cakap macam tu. So I need it. Dekat lelaki ke perempuan masa tu? Lelaki. Ada perempuan, walaupun penjara tu penjara perempuan, tapi ada askar-askar lelaki juga. Cakap, I request for it and then please give it ASAP, sekali dengan air macam tu lah. After more than 20 hours baru dia start bagi distribute pad. Tu pun dia tanya berapa orang period. So dia bagi macam kalau nak lagi baru minta lagi macam tu. Dan pasal tu bukan Farah lah, ada beberapa lah sebab kita memang wanita kan, dan benda tu yang penting. Tapi Farah alhamdulillah sepatutnya masa tu, I'm not sure if it's but it's nature kan, patutnya masa tu heavy flow, tapi Allah jaga. Dan macam sebab Farah memang dah bawa pad tapi tak dibenarkan untuk bawa masuk sel sebab semua benda dia ambil. So the pad yang Farah pakai tu dapat tampung more than 24 hours of my period. So Allah lindung bab tu. Tapi ada jugalah ahli-ahli misi yang sampai berdarah-darah seluar mereka. Dan kita imagine, masa tu Farah terbayang kalau aku macam ni, macam mana dengan prisoners wanita Palestin kan, yang mungkin tak langsung diberikan dan bukan duduk macam kita orang mungkin 3 hari je, mereka mungkin 3 minggu, 3 bulan, 30 tahun. So kita fikir benda tu, dan benda tu lah yang kita rasa macam, oh, sikit je apa yang aku rasa ni kan.